So hari ni kita nak buat masterclass tentang bayam lah. Kerajaan suruh tanam bayam, kerajaan suruh tanam kangkung, tapi kebanyakan kita tak pernah tanam kan. So saya rasa food security ni ataupun keterjaminan makanan tu actually kita punya tanggungjawab lah. Kalau kita nak harapkan orang lain buat untuk kita, memang tak lah. So elok kita belajar macam mana kita nak tanam. Walaupun kalau kita boleh save dalam RM100 ke, kita boleh save 10% daripada kita punya pembayaran ataupun pembiayaan sayur, kira baguslah untuk family kita kan. So hari ni saya akan buat masterclass macam mana kita nak tanam bayam. So bayam macam kita dah ajar dulu, dia punya medium penting. Kita selalu beli medium daripada nursery kan. Kita tak tahu apa dalam medium tu. Elok kita buat sendiri dan kita actually pakai medium yang kita pakai. So medium yang kita pakai kali ni agak lain sikit daripada medium yang kita dah buat tempoh hari lalu. So medium yang kita buat hari ni, kita nak tunjukkan macam mana kita nak actually tanam bayam sampai ke tinggi macam tu lah. Tak besar sangat, tak kecil sangat. So kita tanam baby bayam hari ni. So baby bayam dia memang lembut dan memang sedap untuk dimakan lah. Saya nak tunjuk macam mana kita tanam lah dia punya proses. So proses ni dia akan jadi satu sistem tau. So sistem ni you boleh perbagaikan ataupun ada banyak sistem-sistem ni. Kalau you suka makan bayam, you boleh buat sistem ni dalam 5 sistem. So tiap-tiap 2 hari you boleh makan bayam. Tiap-tiap 2 hari you boleh tuai dan you boleh makan bayam. Paling penting ni bukan cara saja, bukan tanaman dia. Penting adalah sistem. Kalau ada sistem, banyak benda yang kita boleh buat. Dan food security ataupun keterjaminan makanan tu memang baguslah untuk kita. Kita dengan keluarga kita memang akan dijamin ada makanan lah. Selalu ada sayur, selalu ada makanan.